Baiklah, untuk siri yang kedua ni, cikgu-cikgu akan buat posting di classwork. Okey, bagaimana kita nak post tugasan di classwork adalah dengan, pertama sekali kita kena create dulu, tekan butang create. Okey, kemudian sekarang ni saya nak cikgu create dulu topik. Maksud topik ni cikgu akan bahagikan classroom cikgu kepada beberapa subjek. Okey, contoh seperti ni, cikgu tengok add topik, cikgu letak bahasa Inggeris. Boleh susunlah kalau cikgu nak bahasa Melayu dekat atas, cikgu boleh susun bahasa atas, bahasa Inggeris, okey, matematik. Okey, once kita dah susun semua subjek, okey, contoh cikgu dah buat sains. Okey, cikgu dah boleh susun lah, cikgu boleh scroll ke bawah. Okey, kemudian cikgu create lagi. Cikgu buat pendidikan Islam. Okey, cikgu add topik. Jadi semua topik akan keluar di atas ni. Okey, kalau cikgu nak susun pun boleh cikgu susun ikut kepada urutan yang cikgu nak. Yang mudah untuk kita lihat lah. Mana kita nak post tugasan pula, iaitu kita kena buat dekat butang create. Okay, bila create, kita nak create assignment boleh untuk kita hantar tugasan. Kalau kita nak buat course assignment pun boleh. Kalau kita nak post nota matematik, kita boleh guna material. Okay, dan seterusnya, Google Classroom juga ada dua features yang baru, iaitu Notebook LM dan juga Jam. Okay, cikgu-cikgu juga boleh explore content AI untuk mudahkan urusan cikgu-cikgu membuat tugasan. Okay, jadi saya akan tunjuk dulu untuk material, macam mana kita nak hantar nota. Okay. Jadi bila cikgu klik material, cikgu boleh tulis nota tajuk wang matematik. Kemudian cikgu boleh masukkanlah link YouTube. Cikgu okey, macam contoh cikgu boleh masukkan. Okey, contoh cikgu nak masukkan link website ini. Okey, jadi cikgu tekan share. Cikgu ambil copy link. Okey, kemudian cikgu pergi dekat sini, cikgu paste. Okey, cikgu search. Okey, dah keluar kan nota ni? Okey, jadi cikgu add video. Okey, cikgu tulislah. Okey, tonton video. Tonton video ataupun cikgu nak upload Google Drive pun boleh jika cikgu ada nota-nota matematik. Dan apa-apa yang cikgu nak upload pun bolehlah dekat sini, cikgu boleh explore. Even cikgu nak record muka cikgu pun boleh menggunakan option butang record. Okey, kemudian cikgu tekan post. Okey, pastikan dia assign to all students. Kemudian, tapi sebab kita tak ada student lagi, jadi sebab itulah kita perlu kongsikan kepada asal kelas dan make sure group parents semua dah masuk kat dalam ni. Dan cikgu juga boleh add guru-guru subjek masuk ke dalam group ni. Okey, kemudian cikgu boleh tekan post.